membuatmu seorang. Assalamualaikum komen. Hari teman makan dekat mana? Ni dia tepi laut komen. Kat Lumut. Teman nak bawa komen satu pot baik punya. Boleh komen dapat pot santai, bila pergi kedai kopi pun makan mana, makan macam-macam lah, pizza lah apa semua kan. Tu dia. Udah sampai weh. Kat Lumut je. 989 kopi. Luncuk. Tempat hiling-hiling malam-malam hari komen memang terbaik sini. Bukan sekadar kopi dia, macam-macam saat ni menu ada ini. Itu teman dah makan menu dia apa pizza kan. Masa mula-mula dia membuka kan. Ini mula-mula dia sediakan menu baru. Beef brisket, BBQ pizza, BBQ dessert. Mantap weh, nampak. Tambah-tambah ni. Ini menu baru. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Dagan dia lembut weh. Kau tengok. Lambut yang komen. Wah. Penak adunan ni ada apa cheese dengan daging dia, dengan ada rasa-rasa dia punya bawang tu. Aduh mah. Serius, kau main try. Memang madu. Minit. Sedap. Serius sedap. Panas. Sedap Ini rasa tom yum sikit. Creamy tom yum ya. Pedas-pedas kan. Masam-masam sikit. Yang ini pula menu baru ni spicy creamy tom yum shashuka nama dia. Rasa dia memang menarik komen. Dia benda lain ada light masam, ada mani-mani, ada pedas-pedas sikit kan. Lepas tu berkenaan dengan roti ni. Teman tak tahu lah roti apa ni macam roti ada kacang sikit kan. Memang cukup layan komen. Dia rasa lain. Yang ini pula menu yang susah jumpa dekat Manjung ni. Ni menu daripada Timur Tengah kan. Jalapeno Popos nama dia. Mak ai komen. Dia kena cicah dengan cheese tu, bila masuk dalam mulut, sedap komen. Ayo pun ada menu baru nampak ni. Honey Cloud Matcha ni. Tempat lain memang tak ada lah, susah jumpa lah. Komen boleh try komen. Rasa dia memang lain lah. Satu lagi watermelon fizzy ni. Dia ada boba dalam tu kan, meletup-letup dalam mulut, masuk mulut. Syok betul, ada rasa soda-soda sikit. Memang layan komen. Weh. Jadi komen boleh datang sini 989 kopi ni. Saat ni menu ada memang padu, rasa kopi pun padu, pizza pun padu, menu-menu baru pun padu. Teman nak gabung komen dulu dia buka ada tutupnya je. Sekarang hari ni membuka. hari ni membuka pukul 9 pagi sampai 12 tengah malam. Bomel. Tengah hari, petang, malam kau boleh makan. Cuma hari Jumaat ni buka pukul 5 petang sampai 12 malam. Jumaat kan Jumaat kan. Tempat pun dah cantik daripada dulu awak datang kan. Ini nampak lebih dah direnovate sikit lah, nampak kemas. Lepas tu kau petang malam-malam hari boleh bawa anak main-main dekat tepi laut ni kan. Ada basket lagi malam weekend kan. Kau nak menyaga-nyaga kat sini boleh, boleh buka booth sini kan. Barang-barang vintage kan. Mantap weekend. Lumut memang hidup kau. Okey, jangan lupa like, share dan follow sampai jumpa. Check ini komen.